Isnin 27 Oktober 6.36 petang. Untuk pengetahuan semua, 2 ekor pembakar aku, pembakar yang paling tua sekali dah mati. Macam mati berat dia 4 kilo 4.6 kot. Berat tertinggi dia sebelum mati 4.6. Macam mati tu mungkin dah tinggal 3 kilo lebih, sebab aku tak pasti sakit apa. Mungkin sudah ditakdirkan. Kita kena menerima segala kemungkinan yang berlaku. Itulah salah satu ujian kita lah. Ayam ni dia tak macam binatang lain-lain lah. Dia cepat. Kalau dia nak mati tu, hari ni kita belah, esok dia boleh mati. Kadang kita tak tahu sebab apa pun. Yang aku tu, bapak tu nak mati pun dalam 2 minggu lebih kot. Mula dia kaki dia lemah, lepas tu dia mula kurus. Tapi dia makan, tapi dia kurus. Ubat ni tak payah kata lah, macam-macam ubat aku cuba bagi. Tapi memang dia dah takdir dia macam tu. Tapi kalau kita tak usaha dia, tak boleh serah pada takdir. Tapi aku dah usaha, bolehlah aku sebut takdir. Kita dah usaha, sedaya upaya, macam-macam ubat aku cuba, tapi dia dah sampai masa dia. Bapak kepada jantan ni. Dah seekor lagi yang aku timbang sebelum ni. Tengok yang anak yang terbesar sekali tu, jantan tu. Masa aku timbang tu, tak silap aku berat dia dalam 4.3 kot. Aku tak ingat apa-apa. Tuan-tuan boleh rujuk balik video tu. Abang pada dia ni. Yang tu menetas aku ingat lagi 4 hari bulan 1. Mati juga, penyakit lebih kurang sama. Tapi abang dia tu dia tak kurus macam bapak dia. Dia cuma kaki lembut lutut juga, jadi lembut lutut. Dia 2 ekor tak ada lah bapak tu. Jadi inilah pengganti dah. Pengganti jadi pembakar. Nak kata utama tu tak jugalah. Sebab dia masih ada lagi ni. Ada lagi pembakar. Ada seekor lagi pembakar yang berumur setahun lebih. Yang ni India giganti lah. Tinggal 2 ekor ni giganti betina. Yang sebelum tu India giganti yang aku kata duk confuse sama ada betina atau jantan tu. Dia jantan tapi dah tak tahu ke mana. Dia pun ada sakit yang sama. Dia macam tak lalu makan, dan badan dia kurus, dan dia berjalan pun dah tak berapa nak elok lah. Macam nak terbalik lah kan. Aku tahu lepas lah kat luar pergi dia makan rumput. Aku pergi makan ubat hari-hari. Aku cuba 2 jenis ubat yang tu. Tapi nampak kayaknya rasanya mati dah kot. Aku tak pasti, aku cari tak jumpa. Hujan dalam 3 hari lepas aku, hujan lebat. Aku lepas dekat luar, betul dalam lepas maghrib tu aku keluar cari lah. Yang lain semua ada, dia sekot tak ada. Sampai hari ni aku tak jumpa kelibat dah. Rasanya mati dah. Rasanya kalau tak hilang pun, kalau aku letak dalam reban pun, dia tak boleh dah. Apa yang aku nampak dari pemerhatian aku, dia dah tak boleh hidup lama lah. Aku belum buat kajian lagi. Tapi insyaAllah lah, tengoklah. Aku akan buat kajian dan aku akan cuba cari juga jalan penyelesaian dia. Punca dia jadi dan kita cuba buat supaya dia penyakit tu tak jadi. Sekarang ni tinggal 3 pembakar je lah. Induk lebih kurang berapa ekor? 7 ekor. Induk yang boleh bertelur lah, yang telur. Yang tak telur, yang akan jadi induk ada dalam 3 ekor ikut. Rasanya semuanya dalam ada 10 ekor rasanya. Cuma aku rasa sedikit kesilapan kau itu. Aku tak simpan betina banyak. Tapi dah buat macam mana dah. Sebab kalau nak simpan lah ni dia ambil masa lah. Aku silap je lah. Aku tak simpan banyak betina itu. Cuma ni sajalah. India giganti ni, yang ni dah bertelur lah ni. Tapi dia tak tinggi sangat lah. Bila ukuran tarik
tarik kaki dengan kepala dengan paruh tu kan. 81 cm. Yang ni tak tinggi. Yang ni dalam 70, tak silap aku 76. Semua dah berhenti besar tak tinggi dah. Rasanya 76 kot. Lebih kurang syamur je lah. Yang ni pun sama dengan syamur yang tu. Yang depan tu, yang warna koko tu. Betina syamur yang koko tu. Sama tinggi yang ni. 81 cm. Ukuran tarik kaki dan paruh diukur dari hujung paruh dan hujung kuku kaki. Kedua ekor betina ni tu, yang kuku dengan Indo Giganti yang putih ni, mencapai panjang 81 cm. Sekarang ni oleh kerana tak ada induk, pula dah, tak ada pembakar, jadi itulah aku cross dengan bapak hitam tu. Bapak sama yang ujung tu hitam merah lah. Aku cross, aku kahwinkan dengan ibu ni. Semua ni yang tuan-tuan nampak dalam video ni betina Usama 2 ekor ni, tu aku kahwin dengan itu. Aku selang seli lah, mereka tinggal reban berlainan ni. Usama ni ni AG ni reban yang sama. Usama ni reban lain. Aku tukar lah, hari ni aku buah kat reban Usama, hari ni, lepas tu esok aku letak tu bapak tu kat reban IG ni pula. Jadi mereka berkongsi suami lah ni. Mereka bertiga ni. Tu. Nampak yang ni boleh tahan juga lah. Tengok bau dia pun jadi kan. Bau dia tengok. Bau dia jadi. Tinggi juga lah ni. Ni semua makanan cukup ni. Kalau makanan tak cukup tak jadi macam ni. Dekat sikit, boleh tengok secara dekat sikit saiz dia. Untuk pembakar yang sekok lagi, adik kepada dia ni, aku akan buat video satu lagi. Untuk video hari ni aku tunjuk ni, yang ni dulu, pembakar ni dulu. Dia ada anak tu yang ada anak pula, ada telur tu dengan ibu ni. Ni ibu AG ni. Ibu AG ni dah telur. Telur pertama tu aku tak jual lah telur tu. Telur pertama tu orang kata tak apa elok, tapi aku nak tak apa okey lah untuk buat benih. Tapi aku nak cuba tengok macam mana. Cuba sendiri tengok jadi macam mana. Sebab aku teringin juga, sebab aku tengok itu ada orang pernah buat kan. Cross tak pasti dia cross sama ada bapa ataupun ibu Syamur, tak pasti. Dia cross tu antara Syamur dengan IG, aku tak pasti yang mana bapa yang mana ibu kan. Tapi aku cross ni antara ibu IG dengan bapa Syamur. Bapa Syamur. Dah ada telur dalam berapa biji aku tak ingat, dekat 10 dah kot. Maksudnya 6 biji dah aku masuk dalam incubator. Ada lagi tu yang aku tunggu setiap 6 hari aku akan masuk lah incubator. 5 atau 6 hari aku akan masuk. Tapi ni telur pertama lah. Tapi telur pertama pun dah, kalau tuan-tuan tengok besar lah. Agak besar telur dah. Lagi kalau ada masa aku tunjuk telur dah. Telur pertama. Telur pertama lagi ni agak besar juga. Selalunya telur ayam pertama ni dia kecil lah. Tapi yang ni besar lah. Ni ada sedikit, ada sepasang saja ayam asin yang tak jadi, bagi aku tak menjadi lah. Aku buka jualan tak ada siapa nak beli, biar je lah. Duduk kat sini. Ini tak menjadi. Yang depan ni ganoi ada sepasang pula sekok, 2 ekor jantan. Ini ganoi. Aku tak silap aku lah, yang ni menetas bulan berapa, bulan 2 kot. Bukan bulan 2, bulan berapa, bulan 4 kot menetas ni. Dah 6 bulan ni. Masa ni kalau tengok video lama aku kan, aku letak dia ni ayam ni, ganoi ni
2 ekor ni dengan Syamor masa tu. Syamor tu semua dah jual lah. Tak silap aku berapa bulan 4, 12 bulan 4 kot menetas ni. Masa aku letak dengan Syamor tu, ni Ganoi ni nampak beza banyak lah. Memang beza banyak. Syamor tu yang umur sama dengan dia, beza hampir 2 kali ganda. Tuan-tuan boleh tengok kat video lama tu ada lah rasanya. Dalam ni aku ada tunjuk kot. Tak silap aku 14 bulan 4 kot menetas ni. 14 ataupun 12. Saat-saat aku tengok lah. Tuan-tuan boleh tengok ni, duduk dalam depan ada lagi. Tadi tu Ganoi yang 2 ekor tadi tu, 2 ekor tu aku tulis tu, nampak hilang tak apa jelas tu. Ganoi SD tu, maknanya Ganoi Super Green lah. 2 ekor Syamor besar. Ini ibu Syamor yang terbesar. Aku letak nama dia macam tu lah. Syamor besar dengan Syamor muda. Syamor muda dengan Syamor besar ni umur beza sebulan saja. Semua ni dah tua-tua lepas setahun lebih tadi. 9 ekor 12 bulan 4. Maknanya tadi ibu jantan tadi, Ganoi tadi 2 ekor tadi ni letas pada 12 bulan 4. Walaupun meletas 12 bulan 4, masa duduk reban sekali tu, meletas sekali semua sama tarikh. Tapi kalau tengok masa umur daripada 2 bulan tu, masa kerja 2 bulan 3 bulan kot, beza dia tu ketara lah dengan Syamor tu dengan Ganoi 2 ekor tadi. Kalau aku nak tengok balik, aku tak ingat lah video yang keberapa. Aku rasanya aku ada tunjuk. Kalau tengok itu memang beza banyak. Tapi ingat Ganoi tadi dah terencat kan. Tapi punya tak. Bila aku tunggu sekarang tengok tinggi juga Ganoi tu. Bila aku ukur baru ni 86 cm kata aku. Tinggi juga 80 cm untuk Ganoi lah. Tinggi juga. Dah kira grade A dah untuk Ganoi lah. 86 cm, tak pasti sama ada dia boleh naik lagi atau tidak. Bila ukur ni tu, maknanya memang Ganoi 2 ekor tadi tak terencat lah masa tu. Masa aku bandingkan dengan Syamor tu, memang Syamor tu tinggi lah. Aku nak beritahu sini. Tapi itulah, Syamor tu aku dah jual. Aku tak pasti kat siapa, tak ingat nak ramai lah. Kalau betul tuan dia boleh jaga dengan baik, memang tinggi lah Syamor tu. Sekarang ni kalau ada lagi kat tuan dia memang tinggi lah kan? Sebab ni sebab Ganoi yang tadi ni, yang aku letak dengan Syamor tu masa kecil tu, dia pun kecil banyak, beza banyak dengan Syamor tu. Mesti kalau Syamor tu kalau ada lagi memang tinggi lah. Maknanya saiz Ganoi dengan Syamor ni beza jugalah, walaupun tak banyak sangat. Ni Syamor ni, Syamor pula Ganoi ni dulu kecil ni. Ingat dah terencat, bila tengok besar okey ke, tinggi dah cukup dah. Dah 86, dua-dua ni sama tinggi. Kukuk dan maring kot, sama tinggi kedua-dua ekor ni. Itu kalau tengok memang kecil gila yang ni. Masa dia duduk dengan Syamor tu, walaupun menetas sekali, dia kecil. Beza sangat. Ingat terencat lah. Tiba-tiba tengok sekarang bila masuk 5-6 bulan tengok dah tinggi dah. Cuma belum tak berat sangat lah kan. Berat tak kisah sangat, dia boleh naik. Tinggi tu yang penting. Ni biru yang aku ram dulu dah besar ni. Dua-dua betina. Dua ni ada, yang lain tu dia macam tak sesuai lah, dia mati. Bukan sebab sakit, dia mati sebab aku letak dengan anak Syamor. Macam dia duduk dengan anak Syamor tu, dia tak sesuai lah. Dia tak sesuai. Yang video sebelum ni aku tetaskan untuk kawan sahabat aku tu. Ada berapa ekor lah tu. Tak ingat lah berapa ekor, berapa ekor lah. Yang tu memang aku letak kat luar lah. Letak tak ada ayam lain, letak apa biru juga. Sama-sama benih dia juga. Tengok macam mana boleh hidup semua kan, macam mana. Sebab sebelum ni bila letak dengan bakar Syamor ni, dia macam tak sesuai.
Okey, untuk video hari ni setakat ini saja. Nanti video akan datang aku tunjuk lagi pembakar muda yang selain daripada yang ni. Ada adik dia sekong. Yang sekarang ni dia memegang ranking nombor 1 terberat di reban aku. Untuk ketinggian semua lebih kurang sama, 90 cm lebih. Diukur tarik dari hujung paruh hingga ke hujung kuku kaki. 90 cm lebih. Lebih kurang sama tinggi. Tapi pembakar tu yang paling berat. Dekat sekarang dah 8 bulan. 4 hari bulan 2. 8 bulan lebih dah kan. Sudah lebih kurang 4.55 kilogram. Nanti aku buat video bapak tu. Video yang selepas ni lah, video akan datang. Aku akan buat video pembakar tu yang terberat sekali. Pembakar yang termudah sekali dan terberat sekali. Tuan-tuan boleh tengok aku kalau ada sempat aku cuba timbang dah, tengok berapa kilogram untuk berat dia, untuk umur dia yang 8 bulan lebih. Tarikh lahir dia 4 hari bulan 2 kalau tak silap aku. 4 hari bulan Februari. Yang ni 28 hari bulan Januari kalau tak silap aku lah. Pasalnya betul lah tu. Yang betina ni 16, aku ingat ni, betina ni 16 hari bulan 12. Aku ingat. Sebab dah tak tinggal tak banyak ekor, aku rasa tak silap lah. 16 hari bulan 12. Yang ni aku tak tahu, yang dia ganti sebab aku beli. Tak tahu. Yang ni aku tetaskan dia, aku ingat. Ni 28 Januari 2025. Yang ni 16 Disember 2024. Biru ni tak ingat tapi ada tarikh. Okey. Untuk hari ni aku berhenti dulu kat sini.